Hai guys, so sekarang ni aku nak pergi rumah member aku punya kakak, punya ipar punya saudara, faham tak? Dia ajak aku pergi sana sebab ada majlis kahwin once off diorang punya family lah. Macam tu, lebih kurang dia macam adik-beradik kepada ipar dia punya kakak, macam tu. Yang lepas dia ada ajak aku juga, and aku ada pergi tapi aku tak record tau. So untuk kali ni, aku rasa untuk kali terakhir aku dekat Sarawak, so aku rasa aku better untuk buat vlog. Sebab yelah, orang Johor kan, kita beraya dekat Sarawak. Actually dekat Sarawak ni dia culture kahwin dia lain tau. Dia punya, nantilah aku tunjuk kat korang, dia punya majlis sangat berbeza dengan orang Semenanjung. Dari segi waktu, dari segi pemakaian, dari segi maybe pelamin, cara makan, makanan diorang, cara diorang sediakan makanan tu, macam tu lah. So nanti apa-apa aku akan update korang macam mana dia punya perjalanan majlis perkahwinan tu. Majlis tu besok, aku pergi malam ni and aku tidur sana dekat rumah family diorang. Ni barang-barang aku dah siap pack dah. Ada baju apa semua lah kan, macam tu. So kita sekarang ni tengah tunggu kakak kepada member aku ambil kita orang. So kita tunggu nanti apa-apa kakak akan record. Okay, bye bye. وتخلصنا من أسر السعيد محمد رسول الله خالق الوحد الأمين. Dalam usul datang asing kena datang. Tak makan Pak. Dalam hati kau suci sebagai istri.
koneknya. Jadinya lainnya kuat. Mana-mana. Iya, tengah-tengah lain. Aku boleh kuat tengah-tengah tuh. Ya lawan. Enggak udah semua ngatik tuh. Jadi Bibi kuat. Adiknya dah, adiknya slim. dong adik ke Bibi semua isi jambinya anak. 6 juta langsung tuh besar. Itu tambah. Kau kerja anak. Ya ada ya. Sama nama satu sama bulu. Apa nih? Bisa sampai umur besar. Nih mau apa? Air jok dengan gemuk. Ada. Ini saya kado. Ke dalam meja. Ke dalam meja pusat. Ke dalam meja mah. Ke dalam meja kah? Nanda. Ini. Nih. Hah? Hai guys, so sekarang majlis dah habis. Semalam kita orang tak dapat tengok waktu diorang nikah. Tadi majlis je. Kita dapat tengok tadi malam dia sanding dengan tadi pagi je. Kalau kat sini diorang sanding 2 kali tau. Malam tadi ada sanding kan? Ada. Diorang sanding 2 kali, malam lepas tu pagi. Lepas tu sekarang lebih kurang pukul 1 lebih tadi macam tu. Majlis dah habis dah. Kalau kat tempat Semenanjung pukul 2 baru start kan. Macam baru yang macam orang tengah ramai. Lepas tu saya pukul 5. Kalau dekat sini pukul 2, pukul 1 tu dah habis dah majlis orang. Dah kemas-kemas dah. Macam tu lah beza dia kalau Sarawak dengan Semenanjung. Tapi tengok tempat juga. Kalau tempat kau. Hai, ini Pija. Yes, I'm Pija Faiza. Kalau kat tempat kau, majlis kahwin macam mana? Sebab dia limbang. Kalau tempat kita orang sekarang ni, kita orang dekat Simunjan. Ya. Dia jauh. Bukan Melayu lah. Tapi sama-sama Sarawak lah. Kalau tempat kau? Tempat aku hari Jumaat lah, Jumaat nikah. Lepas tu malamnya ada malam Brunei like that kan. Lepas tu ada pakaian emas, adat Brunei. And pagi tu bersanding. Just one baju lawan dia. Memang kena pakai baju adat Brunei tu ke? Memang Pilihan lah, pilihan. Sebab saya punya family more ke Brunei. Orang Brunei kan, jadi mereka cadangkan lah pakai baju Brunei. So, use baju Brunei.
Lepas tu kalau kat sini diorang tukar baju banyak-banyak kali. Macam sanding malam tadi diorang berapa baju? Dua baju. Lepas tu siang tadi 2 juga. Kalau yang sebelum ni aku datang kat sini diorang lagi banyak tau. Tukar 3 baju ke 4 baju 3 baju. Macam 3-4 baju. 3-4 baju lebih kurang macam tu satu malam. Satu hari tu Satu hari tu dia tukar banyak baju. Macam tu. Lepas Contohnya macam baju Thailand, India diorang pakai. lain-lain tema. Ya. Baju orang Inggeris, orang Diorang maybe dalam masa macam setengah jam tu diorang pakai satu baju je. Satu tema baju. Lepas tu lagi sejam lah, maybe sejam. maybe sejam atau setengah jam. Macam tu. Lepas tu dia tukar. Macam tu. Dia macam sangat lain lah. Kalau Semenanjung memang satu je, nikah sanding dah. Satu baju. Kalau buat dua belah lelaki belah perempuan, belah lelaki satu baju, belah perempuan satu baju. Macam tu je. Maybe depend tempat kan. Depends tempat lah. So, setiap kita datang tempat orang pernikahan semua beza-beza. Lepas tu Pija cakap diorang punya sewa baju murah. Diorang sewa 3-4 baju macam tu baru 1,000. Maybe lah 1,000 lebih gitu. 1,000 lebih macam tu. Kira murah lah sebab sampai 3-4 baju. Kalau tempat kita orang tak tahulah. Satu baju je dah berapa agaknya. Ya. Begitulah. Lepas tu cara makan pun lain. Kalau kat Semenanjung, cara makan dia ada makan beradab. Lepas tu makan pun ambil sendiri semua kan. Kalau ada catering, orang catering just senduk kan. Diorang tak sampai hantar dekat meja. Kalau dekat sini diorang hantar dekat meja tau. Lepas tu macam kat kedai makan macam tu. Jadi kita orang macam okay macam ni. Yang sebelum ni kita orang makan kat atas je, kat atas rumah. Tapi yang ni dia hidang kat bawah. Tapi kalau orang-orang yang datang lain memang makan macam tu lah. Banyak, aku pun first walaupun aku orang Sarawak kan, tapi first aku sampai sini aku tengok rupanya begini. Aku macam tak expect lah, macam wah rupanya dorang hidang. And secara apa tu, hidang kecil-kecilan. Dia besaran hidang untuk macam 4 orang macam tu. Bukan like kalau kita kan biasanya one go. One go terus. Ni enggak ya, macam by family. Four gitu. Macam Kalau kau one go maksudnya? Macam ada satu camp, kami biasanya panggil datang makan. Macam orang datang lepas tu balik. Like that. Bukan yang kita datang lepas tu baca doa dulu, bukan yang macam tu. Semua yang datang makan lah. Ada satu camp je. Ada satu camp je dekat situ, ya akan ada hidang makanan lah dalam kuantiti yang besar, banyak. Lepas tu orang datang ambil sendiri macam tu? Ambil sendiri. Sama lah dengan tempat aku. Macam vibe catering tapi kau sendiri yang ambil. Itulah bila kat sini dia macam pelik sikit sebab dia macam dia lain kan. Dia taklah pelik tapi dia macam memang kat sini punya culture. Aku rasa di sini more bekerjasama kali kan. Ya, lepas tu dia orang punya gotong royong tu pun macam tak tahu nak cakap macam mana, tapi memang nampak sangat bekerjasama je. And menepati masa. So kita kan more biasanya kalau kita buat majlis, biasanya kita akan kemas esok. Tapi diorang tak, diorang akan kemas kalau 6 kita, contoh kita booking to camp sampai jam 1 diorang dah kemas dah. Betul. Diorang akan kemas, memang selalu gitu. Kalau kat tempat kita orang pun kemah tu semua biasanya besok baru siap kemas. Malam tu pun just kemas-kemas sikit-sikit je lah. Pelamin pun tunggu orang pelamin yang datang buka. Ni sebab pelamin sendirilah. Tak tahu lah kalau pelamin orang lain mungkin memang kena tunggu orang datang buka lah. Maybe begitu. Tapi diorang terus kemas. Kalau kita kan macam tunggu-tunggu dulu malam ke kan. Ni tak, diorang memang akan terus kemas. Budak ni tadi nak ambil gambar sekejap pun dekat pelamin tu tak sempat weh. Dia dah cabut dah pelamin tu. Dia datang-datang baru nak ambil gambar, orang tu dah pegang dah pegang bunga nak cabut. Memang cantik. Bunganya. Maybe aku rasa so maybe kawasan sini kan rumah dorang rapat-rapat and jalan raya kan, so kalau kita kemas macam esok maybe mengganggu perjalanan orang kampung. Betul juga make sense lah. Baru aku terfikir selama ni kenapa dorang kemas awal, so dorang guna jalan raya yang sebab sempit. diorang guna jalan kampung pun, jalan
Yelah jalan kampung punya ni. So dia macam tak boleh lah. Memang kena terus kemas. Rasanya sebab tu juga kot. Sebab orang tidak tempat like macam tempat lapang lah. Tak ada macam kawasan rumah yang luas macam tu. Alah aku baru terfikir. Ya kan? So kita tengok macam tapi best lah. Tapi best lah merasa tengok orang kahwin kat sini. Sebab lepas ni saya dah balik Semenanjung terus. Saya sudah tidak ada di sini. Kita kan habis degree. Kita dah nak ambil degree. Lagi beberapa hari je sebenarnya. Ya. Budak ni balik bulan ni. Aku balik bulan depan pun 2 hari bulan. Awal bulan. So kiranya memang tinggal bulan ni je lah. Sekarang kami dah dewasa guys. Tak nak. Belum. Boleh tak nak sama belajar lagi. Tak nak kerja. Sama belajar lagi senang aku rasa daripada kerja. Kita expect macam dan belajar tu memang rasa macam beban, susah. Tapi bila kamu dah Kerja. penghujung and mau kerja baru sedar yang sebenarnya belajar tu just simple thing. Ya, lepas tu banyak masa untuk kita rehat, untuk Ya. kita fikir santai lah sikit kan. Kalau kerja hari-hari kerja. Hari-hari ada kerja. Fikir time kerja, time study kita just baca kan. Betul. Kita berfikir environmentnya, orang sekitarannya. So Kita aja nak fikir bayar tu bayar ni. Doakan kami berjaya menempuhi hari-hari dewasa kami. Tiba. Yeah. Bye. See you guys. See you guys nanti kalau ada apa-apa update saya update dengan korang. Yeah. Bye bye. Ya Allah, cahayanya di mana? Situ berasa. Hai. Kita orang dah makan lagi sekali. Dah serabai. Dah serabai panas gila. Macam mana ni? Panas gila. Suasana kampung. Iya. Cahaya tak ada guys. Situ bawah. Sini lah. Ya, saya sini sebelah. Aku tak ada bumbung. Sini bumbung. Ya. Kita survey di kampung. Situ sungai. Tepi situ. Oh, sana sungai guys. Sekejap. Sana tu sungai ya. And rumah ni semua rumah-rumah tinggi sebab nanti air sungai naik. Kawasan tebing. Kawasan macam paya kan. Yang belah sana tu lagi lah nampak ikan tembakau. Ikan tembakau. Ketam. Ketam. Kasih nampak okey. Nampak mangga. Mangga apa ni ya? Tahu mangga harum manis kan? Mangga cinta. Mangga cinta. Sudah kau update kan di grup? Aku punya saingan. Ini buat aku compile masalahnya. Aku tak compile lagi. Nak compile macam mana tu? Ha? Macam mana? Telefon. Aku pakai cam scanner je mampus apa ni padahal aku buat. Weh, belum hantarkan dia, boleh kah aku hantar jodoh kan? Itulah ada tu. Kita tahu je tiada laptop pun sekarang. Macam mana? Caca bilang baru dia saya bikin cara yang diangkat lagi sekarang aku mau makan. Ada kicap, ada lada, ada belacan, gula sikit lah. Khusus kan kamu kamu. Tutup. Nangis mak aku tengok aku potong mangga je. Boleh. Kenapa kau ada potong gitu? Macam ni potong gini. Sini sini. Okey, boleh. Kau ni cakap. Nah. Kita sama-sama dalam cari. Itu. Ini seorang ingatnya aku yang lebih kakak buku ini yang tanya saya video antara kakak dan dia macam ni. Ini panjang. Oh ini like that. Saya like that. Saya
kita bilang dah jangan. Nanti kau bilang terkenal. Nangis nanti kau bilang. Anjir loh. Ini mau ikut rentak masing-masing nih kita nih Nurin. Sorry dong. Oke, kita atas. Ambil dulu badah lagi bayar mau. Hai, kita orang baru beli air. Rindu banget nih. Kayak sebenarnya nak jalan-jalan nak, tapi kakak Aita suruh jalan jauh. Beli depan meja. Iya, kita orang ingat ke kedai tu jauh. Iya, jauh yang macam mau Rupanya jalan situ rumahnya kan, rumah kita orang kan. Kat situ je. Malas aku. Aku ingat jalan jauh. Punyalah struggle ambil mic. Konon nak jalan-jalan. Ya dah. Kita berputar lagi. Tak sampai satu jam. Okey, ada motor ini lalu. Betul lah tu. Apa kamu mana ada Pak? Balik. Muli. Mulai. Bye bye. Bye bye. Bye bye, kamu kau dah. Pagi. Jumpa lagi. Gelap banget. Dekat next vlog kita orang dah nak balik. Ya, Kita orang dah nak balik. the last time we go. Dah nak balik rumah sewa. And kita orang pun dah nak berpisah lagi beberapa hari. Aku mau karaoke sebenarnya, tapi aku mandi. Pergi naik sempat lagi. Satu lagu. Yeay. Bye bye. Bye bye. Kali terakhir kau masuk YouTube aku. Bye bye. Jumpa lagi. Peace you.